Dalam arus kemodenan dunia pada hari ini, kita tidak kekurangan maklumat tetapi kita tenggelam di dalamnya. Setiap saat, berjuta-juta maklumat bergerak dari satu skrin ke satu skrin yang lain. Berita, pendapat, dakwaan, teori, spekulasi dan tidak terkecuali propaganda. Ada yang datang dengan fakta, ada yang datang dengan emosi dan ada juga yang datang dengan keyakinan semata-mata. Those against? Dalam dunia digital ini, sesiapa sahaja boleh bersuara, namun tidak semua suara membawa kebenaran. Kita hidup di dalam era globalisasi di mana maklumat palsu boleh tersebar dengan lebih pantas daripada fakta. Gambar boleh dimanipulasi, video boleh dipalsukan, suara boleh ditiru. The reality semakin sukar untuk dikenal pasti. Jarang sekali kita berhenti dan bertanya, adakah ini benar atau sekadar kelihatan benar? Adakah sesuatu itu benar hanya kerana ramai yang mempercayainya? Persoalan ini bukanlah sesuatu yang baharu. Sejak zaman klasik Yunani lagi, manusia telah mempersoal akan kebenaran dan membentuk prinsip pemikiran yang tersusun dan rasional. Mereka memahami bahawa manusia tidak hanya memerlukan pengetahuan tetapi juga kebijaksanaan untuk menilai kebenaran. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, manusia tidak hanya memerlukan maklumat tetapi panduan dan disiplin untuk berfikir, dan di sinilah logik memainkan peranannya. Secara umumnya, logik berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud logos, iaitu pernyataan dan pemikiran akal. Sejak beribu tahun dahulu, manusia telah mencari jawapan tentang kehidupan. Bidang ini dikenali sebagai falsafah, daripada perkataan Yunani filosofia yang bermaksud cinta kepada kebijaksanaan. Falsafah bukan sekadar teori tetapi satu usaha berterusan manusia dalam mencari kebenaran. Ia membincangkan persoalan asas, apakah realiti, apakah kebenaran dan apakah nilai dalam kehidupan. Walaupun sering dianggap abstrak, falsafah sebenarnya membentuk cara kita berfikir dalam kehidupan seharian. Dalam konteks ini, logik menjadi asas yang penting. Logik ialah satu bidang ilmu yang mengkaji cara manusia menilai hujah. Ia meneliti hubungan antara premis dan kesimpulan, bagaimana sesuatu penyataan membawa kepada keputusan tertentu. Premis merupakan asas kepada hujah. Kesimpulan pula ialah hasil yang terbit daripadanya. Apabila hubungan ini jelas dan tersusun, hujah menjadi kukuh. Namun apabila hubungan ini lemah, hujah hanya kelihatan benar tanpa benar-benar sah. Sejak zaman Yunani Purba, manusia telah cuba memahami struktur pemikiran. Socrates mempersoalkan kepercayaan, Plato menghuraikan idea dan Aristotle menyusun sistem logik secara formal. Aristotle dikenali sebagai bapa ilmu logik. Melalui konsep silogisme, dua premis digabungkan untuk menghasilkan satu kesimpulan. Dari titik ini, logik berkembang daripada logik klasik kepada logik simbolik moden. Ini menunjukkan bahawa logik bukan sesuatu yang statik tetapi berkembang bersama pemikiran manusia. Salah satu kaedah utama dalam logik ialah penaklukan deduktif. Kaedah ini bergerak daripada pernyataan umum kepada kesimpulan khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Ali ialah manusia, maka Ali akan mati. Dalam deduktif, jika premis benar, kesimpulan pasti benar. Namun, kekuatan ini bergantung sepenuhnya pada ketepatan premis. Jika asasnya salah, kesimpulan juga akan salah walaupun nampak logik. Berbeza dengan deduktif, logik induktif bermula daripada pemerhatian khusus dan berkembang kepada kesimpulan umum. Contohnya, banyak burung gagak yang diperhatikan berwarna hitam. Daripada pemerhatian ini, terbentuk andaian bahawa semua gagak adalah hitam. Namun, kesimpulan ini tidak mutlak. Ia bergantung kepada kebarangkalian dan boleh berubah apabila muncul bukti baharu. Logik induktif membantu manusia memahami dunia tetapi tidak menjanjikan kepastian sepenuhnya.
Abduksi ialah proses memilih penjelasan yang paling munasabah berdasarkan situasi yang diperhatikan. Contohnya, apabila jalan raya kelihatan basah pada waktu pagi, kita menyimpulkan bahawa hujan telah turun. Penjelasan ini mungkin benar, tetapi masih terbuka kepada kemungkinan lain. Abduksi tidak mencari kepastian, tetapi mencari penjelasan terbaik dalam keadaan maklumat yang terhad. Dalam kehidupan seharian, tidak semua keputusan dibuat secara teliti. Manusia sering menggunakan heuristik, strategi pemikiran pantas berdasarkan pengalaman. Melalui kaedah cuba jaya, pelbagai percubaan dilakukan sehingga penyelesaian ditemui. Pendekatan ini menjimatkan masa tetapi berisiko menghasilkan kesilapan kerana tidak melalui analisis mendalam. Dari segi maksud, falasi merupakan kata pinjaman daripada Latin iaitu fallo yang membawa maksud kesalahan sewaktu mengemukakan hujah ataupun kecacatan dan ketidaksempurnaan idea. Kebiasaannya, falasi seringkali muncul dalam perdebatan dengan sebab yang seolah-olah munasabah tetapi menyalahi logik. Falasi terbahagi kepada dua iaitu falasi formal dan tidak formal. Falasi formal terjadi disebabkan pelanggaran ataupun pengabaian pengaplikasian logik deduktif dan induktif. Manakala, falasi tidak formal pula merupakan satu pelanggaran apa-apa peraturan logik sewaktu membuat kesimpulan. Dalam era digital, satu cabaran besar dalam logik ialah kewujudan falasi. Falasi merujuk kepada kesalahan dalam penghujahan yang menjadikan hujah kelihatan kuat, walhal sebenarnya lemah. Antara contoh yang sering berlaku ialah ad hominem, menyerang individu bukan hujah. Yeah. If you wanna go, then you go to hill and go down. Why you get Okay, fried, yes, man? why? Are you crazy? You're fucking Because you are paranoid, fucking, man. you are fucking. You bloody, You bloody. fuck you bloody, bastard bitch. You fuck you, bastard, fuck you. you, fuck you, bloody, fucking mother, bloody, fuck bitch. Strawman memutablik hujah pihak lain. God does exist and man's life does not end at the grave. And because of this, we can live consistently and purposefully within the framework of such a worldview. And thus biblical theism succeeds precisely where atheism breaks down. Now, I'd be the first to say that none of this proves that God exists. I'd be the first to say that none of this proves that God exists. None of this proves that God exists. Dan appeal to emotion, menggunakan emosi untuk mempengaruhi penerimaan. Presidential candidates are turning to personal ads while looking to win votes. Joe Biden recently releasing an emotional TV ad in Iowa, speaking on the deaths of his wife, daughter, and son. Biden saying it highlights his deep connection with healthcare. Healthcare is personal to me. Obamacare is personal to me. Dalam banyak keadaan, kita menerima sesuatu hujah bukan kerana ia benar tetapi kerana ia meyakinkan. Kesimpulannya, logik merupakan cabang ilmu falsafah berkaitan dengan kaedah berfikir. Dengan mempelajari logik, kita mampu mengelak daripada termasuk ke dalam jerat-jerat berfikir yang mampu mengelirukan dan menyesatkan. Kesemua kaedah ini, deduktif, induktif, abduksi dan heuristik membantu cara manusia memahami dunia. Ada yang menawarkan kepastian, ada yang bergantung kepada kebarangkalian dan ada yang sekadar memberikan penjelasan yang terbaik. Dalam dunia dipenuhi maklumat ini, keupayaan untuk berfikir secara logik menjadi semakin penting. Ia membantu kita menilai hujah, membezakan fakta dan andaian serta mengelak daripada kesilapan berfikir. Kerana akhirnya, logik bukan sekadar mencari jawapan yang betul tetapi memahami bagaimana jawapan itu terbentuk. Dalam dunia yang penuh dengan pelbagai suara, kejelasan berfikir menjadi satu kelebihan kerana tidak semua yang didengar itu benar dan tidak semua yang kelihatan benar itu logik. Persoalannya kini, adakah kita benar-benar berfikir atau sekadar mempercayai?